Okey, hari ni kita nak makan mi kari. Mi kari. Suruh tak suruh, jom kita tengok lepas ni. Kau Jol, petang-petang ni kita kena mi kari Jol. Nampak mi kari? Mi kari Jol. Mi kari ada telur apa tapi ada tahu apa semua. So ni penting Jol, nampak tu. Cabai Cina Jol. Jangan lupa, kau kena try ni. Sebenarnya ramai tak tahu lagi nasi royal Tok Ayah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka ingat ada nasi kandar je. Itu yang salah tu, salah. Pergi datang nasi royal Tok Ayah, macam-macam ada je. Benda itu je orang tak tahu lagi. Oh, padu je. Ada laksa kan? Ada mi rabui, ada rojak pasembur, ada mi kari, ada mi goreng bodoh, mi goreng sotong, ada laksa gong. Macam-macam menu ada lah. Nanti kau makan nampak dia punya signboard nanti. Kau kena try tu. Apa? Kuah macam ni dekat Ipoh je ada je. Betul cakap. Padu dia light-light So mana-mana yang nak try boleh try. Ni. Ni menu yang kuah-kuah. Nasi kandar sana main. Ni yang kuah-kuah sini. Ramai orang tak tahu. Tu sebenarnya ramai orang tak tahu. Tapi ingat ini tempat makan tak? Ini tempat kita jual yang kuah-kuah. Okay? So ini kandar cara Tok Ayah. Assalamualaikum. Try je.